Okey, kembali lagi kita dalam Kubiang TV. Jangan lupa follow, subscribe, share dan like. Okey, hari ni sebenarnya aku nak react, aku nak layan satu lagu terbaru daripada Aina Abdul lah. Okey, jadi muzik video ni kalau tak silap aku dia buat dekat Jepun. Tak tahulah kalau aku silap ke kan. Tapi lagu terbaru dia bertajuk Berjauhan. Dia ada tolak an. Okey. Jadi tak sabar untuk aku dengarkan. Okey. Okey. Tanpa kita berlengahkan masa lagi. Let's go. Dekat mana? Dekat stesen LRT Jepun ke? Cakap bahasa Jepun ke ni? Aina Abdul. Apa lagi? Kahwin lagi ke ni? Oh, dia sembang. Sorry. Laki ni siapa? Orang Jepun kan? Baik lah. Dia punya shot. Dia jalan. Dia macam ada bawa muzik jazz. Agak berbeza muzik dia kali ni. Ini orang Melayu lah, bukan Jepun. Macam muzik jazz kan? Okey, menarik. Beat dia macam agak menarik, melekat ni kelayan. Lagu ni sesuai kalau kita pakai candlelight dinner. Tak ada orang ni malam-malam ni. Apa elektrik dia. Macam kenal tempat ni. Can love be translated? Can this love be translated? Oh, bawa ingat. Video muzik tu ni banyak penuh hujan kan pakai kan. Baik. Dia satu pembaruan lagu daripada Aina Abdul kali ni. Apa nama muzik ni aku tak tahu. Macam jazz, macam pop. Jadi kahwin ke tak ni? Hilang. Berjauhan. Mana dia pergi? Jadi adakah ini hayalan dia saja? Super Syam, Beat Boss, Kasuke Suzuki. Oh, orang Korea ke ni?
sponsor ni. Okay, cut. Aduh. Okey, jadi itu adalah lagu terbaru dari Aina Abdul. Lagu Berjauh apa nama? Lagu Berjauh apa ni? Berjauhan. Okey, berjauh tu ada tolak an. Okey, jadi lagu ni dia bawa konsep muzik, orang panggil aku, kalau tak silap lah, aku pun tak pasti sangat lah. Dia macam ada bawa muzik-muzik macam jazz, tapi dia bukan jazz yang biasa kita dengar pop sangat tu lah. Dia macam ke arah aku tak tahulah, mampulah aku balai-balai nak buat tahu sangat. Jadi pandai-pandai korang lah. Jadi lagu dia aku sukalah dengan konsep terbaru yang cuba Aina Abdul ni dia kembangkan lagu-lagu dia. Sebelum kalau kita dengar semua lagu ballad, lepas tu dia start buat lagu Kamu, dia dah style yang lain sikit. Lepas tu lagu ni pula, sebelum ni dia ada duet dengan Amir Jahari lagi, lagu apa nama tajuk dia, tak ingat pula. Okey, jadi banyak benda-benda lagu-lagu dia yang dia tak ada nak fokus dekat lagu yang macam tu lah, yang macam strong ballad yang sebelum ni lah, Semalam apa semua lah kan. Okey, jadi tak tahulah kalau orang masih cakap lagu dia style sama saja, aku tak tahu nak cakap lah. Mungkin dia tak dengar lagu-lagu Aina Abdul ni yang lain-lain ni lah. Okey, jadi apa pandangan korang yang dah dengar lagu ni? Adakah korang suka dengan lagu terbaru daripada Aina Abdul ni? Jangan lupa komen dekat bawah ni. Okey, jangan lupa follow, subscribe, share dan like.